Ui, cantik. Lampu raya ni letak dekat pagar macam ni pun cantik. Nak letak dekat payung contoh macam ni pun cantik juga guys. Letak dekat pondok kemah kan. Memang nice. So memang sengaja aku letak dekat sini dulu, baru sampai, tak buka plastik lagi. Terus jemur dia punya panel solar ni. So malam nanti aku nak pasang dekat aku punya payung. Dekat sini dah ada dah. Aku dah beli daripada tahun lepas lagi. Kalau malam-malam ni dia memang menyala. Ni lampu solar dia. Tengah hari dia automatic charge. Solar pakai kat situ guys. Ini dia punya panel solar. Memang dia untuk outdoor Memang hujan panas tak ada masalah. Aku tersentuh dekat bahagian panel solar dia tadi, memang panas gila guys. On dia dekat belakang ni, kau tekan je. Nampak. Ni mode dia. Kau tekan je kat belakang ni. Ni mode macam tu. Okey, macam tu. Yang ni pun boleh tukar juga. Pilih je lah kat sini. Mode dia kau set up siap-siap. So malam dia automatik menyala. Siang dia automatik charge. Yang ni tak ada masalah. Nampak aku pegang ni masih panas. Memang konsep dia macam tu. Yang warna-warni ada, yang warm saja ada. Macam mana yang korang nak. Okey? Nampak? Cantik guys, cantik. Nampak ke? Ini aku tutup jap. Ni lagi cerah. Okey, so kalau korang nak beli kan, korang boleh tekan dekat beg kuning kat bawah tu. Lampu solar, lampu raya lilat-lilat macam ni. Cantik guys.